Okey, Assalamualaikum tuan-tuan, selamat pagi. Hari ni saya ada masuk satu C250 CGI 1.8. Ni bukan kompresor punya, ni CGI 1.8. Rim dah EMG. So kita pergi pada bahagian dalaman dia. Ini spek Avantgarde ni, bukan spek Elegant. So yang membezakan dia dengan Elegant banyak benda tuan-tuan. Daripada segi steering dia dah pakai 3 spoke, bukan 4 spoke. Ada pedal shift. Dia punya panel, dia dah pakai silver panel, bukan wood panel. So bahagian belakang pun sama, masih kemas, masih cun lagi. Ni belum toggle lagi tuan-tuan, belum buka lagi seat dia, belum cuci lagi. So bahagian bonnet, tayar spare semua masih ada. Okey. Kereta tak ada accident, tak ada banjir. So mileage lebih kurang dalam 245,000, dua owner. Daripada baru sampai sekarang dua owner. Ni local punya unit, bukan import. So 245,000 untuk mileage macam ni kira reasonable lah tuan-tuan. Kita pun tak ada pusing-pusing mileage kat sini. Saya ada dia punya full report semua. So kita pergi pada bahagian enjin. Ni kunci ada dua original kunci owner bagi dua. So CGI ni dia pakai 7 speed punya gearbox. So engine, gearbox semua dalam keadaan yang baik lagi. Tak ada bunyi knocking, undercarriage semua masih ketat, padat lagi. So tuan-tuan boleh datang test, bawa komen ke, bawa siapa yang nak cucuk, tak ada masalah. Boleh cucuk ke kereta. Cucuk OBD boleh, jangan cucuk saya. Cucuk saya nanti bahaya tuan-tuan. So kalau tuan-tuan betul-betul berminat, tuan-tuan terus call dia terus. Okey, baik. Assalamualaikum.